Tahukah anda, JDT merupakan kelab yang paling banyak mencatatkan shots on target sepanjang saingan AFC Champions League Elite musim ini dengan 52 percubaan tepat ke sasaran, purata 6.5 setiap perlawanan. Jairo muncul sebagai pemain JDT paling banyak melakukan shots on target, iaitu sebanyak 8 kali. Secara keseluruhan, JDT telah menghasilkan 146 jumlah percubaan ke arah gol sepanjang kempen musim ini. Statistik ini jelas menunjukkan jentera serangan JDT cukup agresif dan efektif dalam mencipta peluang, namun, aspek penyudah perlu dipertingkatkan kerana berdasarkan statistik, JDT berada di tangga ke-17 dari segi jumlah jaringan dengan 8 gol sahaja, kemaskini ranking kelab-kelab Asia dengan tersingkirnya wakil Vietnam, Chong An Hanoi dalam saingan AFC Champions League musim ini dan Malaysia yang masih mempunyai wakil tunggal iaitu JDT. Peluang Malaysia untuk mengesahkan slot ke ACL Elite musim 2027-28 kini dilihat semakin cerah dan hampir terjamin. Kedudukan mata dalam ranking semasa memberi kelebihan besar kepada Malaysia. Bagi Singapura pula, walaupun mereka masih mempunyai wakil yang beraksi, agak sukar untuk memintas Malaysia ketika ini memandangkan jurang hampir 5 mata yang memisahkan kedua-dua negara. Jika momentum ini berjaya dikekalkan, Malaysia bakal mengukuhkan kedudukan dan terus mengekalkan slot ke pentas tertinggi kelab Asia bagi musim 2027-28.